Zikir tu tak payah. Lu belajar ilmu tak payah. Keluar dakwah je. Maka dia tolak ilmu. Sebab tu berzikir tu jadi abid. Kita mana abid, kita da'i. Oh, semua kena jadi da'i. Maka terposok semua orang ni semua dalam. Sebab mereka dah meninggal. Mereka terhijab. Tak dapat peluang belajar. Zalika bi'annahum kafaru bi'ayati rabbihim. Mereka jadi kufur dengan ayat Allah Ta'ala. Ini ayat Allah Ta'ala ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu ayat-ayat Allah Ta'ala. Pelajari faham makna. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Haqqa jihadih, haqqa tuqatih. Sebenar-benar. Jihad yang sebenarnya atas ayat Allah Ta'ala. Pelajari untuk belajar ayat Allah Ta'ala. Pelajari Quran, lepas tu pelajari makna dia pula. Jangan belajar Quran lawan jadi hafiz Quran, tina jantan, akhirnya sekali pergi ke mana? Pergi majlis tu, majlis berkumpul lagi perempuan duk taranum nak ayat Quran tu. Lepas tu lagi-lagi perempuan tu duduk mengarat. Tu hakim tak boleh mengarat. Dia duduk dalam bilik. Kalau dia duduk depan gitu, dia dulu mengarat betina yang baca Quran tu. Sebab kalau saya jadi hakim pun, saya buat macam tu. Saya akan pilih hak mana yang cantik dan baca sedap, terus nak jadi bini nombor 2. Majlis tu majlis paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hias macam-macam kan, majlis perhiasan. Ambil Quran sebagai yang ni, akhirnya Quran laknat Nabi. Dia baca takut Quran laknat, dia ingat Quran ni macam surah khabar tau. Baca buang itu je. Sebab mereka tak mujahadah. Mujahadah untuk pertegakkan tiap ayat yang Allah Ta'ala beri itu. Qul amara rabbi bil qist, aqimu wujuhakum. Tegak agama tu. Dia tak buat yang itu. Dia baca suka-suka, seorang-seorang balik. Ya. Dia jadi lahwan wa la'ibun. Celaka tu dah habis. Jatuh manusia ni dalam kebinasan, jatuh dalam sesat. Pasal apa? Orang yang tahu baca Quran tu, dia main-main dengan Quran. Azab tu. Quran ni jangan main-main. Kalau baca Quran, belajar Quran, luar pada tertib dia. Dia kena jadi mutahirin dulu. Dia jaga saf dulu. Dia jaga saf. Bertahun-tahun dia jaga saf itu. Sehingga Allah Ta'ala keluarkan orang itu kegelapan dalam hati dia. Kegelapan kejahilan, kufur, nifaq, syirik. Macam mana nak keluar syirik? Kegelapan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang beriman, semua ni kena ada berzikir Allah Ta'ala. Zikir Allah Ta'ala dulu. Belajar zikir dulu. Zikir yang sebenarnya zikir tu macam mana? Pelajari dulu. Lepas tu zikir. Uzkurullah zikran katsira. Mungkin berzikir dengan Allah Ta'ala. Itulah mujahadatun nafs. Keluarkan daripada lalai dan lupa, main-main jadi pergi kepada zikr Allah.
Pergi ke mana? Pergi kepada tempat yang Allah Ta'ala suruh pergi. Itulah. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. 'Inda kulli masjid. Di sisi tiap-tiap masjid. Ilmu tu. Perintah asas tu. Baru nak boleh jaga wudu. Dan jaga salat sembahyang bertahun-tahun. Barulah Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Keberkatan. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah Ta'ala yang menurunkan selawat dan keberkatan. Malaikat-malaikat pula duk support, duk minta istighfar kepada orang itu. Orang yang buat kerja tadi, zikrullah tadi. Kerja jihad fillah. Kerja takwa dengan sebenarnya takwa tadi kan. Untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan, gelap jahil, gelap bodoh, kegelapan syirik di kufur, kegelapan dunia, hubbud dunia. Kepala segala kejahatan adalah hubbud dunia. Dunia mana? Dunia lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Takatsur fil amwal wal aulad. Banyak-banyak anak supaya anak semua dapat semua otak mereka ni macam tu. Islam kafir dia macam tu. Orang Islam untuk otak fikir dia macam tu. Macam orang kafir sebelah barat. Dah lari jauh dah daripada perintah Allah Ta'ala. Orang Islam ni dia kena belajar mencara sendiri. Sunnah dan surah Nabi. Dia ada sendiri, dia menega mengikut sunnah surah Nabi. Dia ikut kitab Allah. Orang Islam lah. Orang Islam ni semua dah gadai dah. Kehidupan dunia ni, dia tengok sikit sunat syahwat, benda main-main, dia ingat itu besar. Itulah kejayaan. Semua berkat lomba-lomba untuk nak bagi anak dia kecil dari umur 4 tahun tu boleh menyanyi macam superstar lah. Buat sekolah misteri. Bila perempuan kecil satu anak siapa ada datuk mana tu? Cucu Datuk Seri mana tu? Dia boleh main piano besar tu. Macam Strauss. Jemun punya. Strauss kan. Orang main piano, orang belah jemun tu. Maka bini si Luncai punya, Pandiak punya bini, Najib punya bini tengok rasa lega. Lepas tu anak dia, mak dia dengan tu budak tu tadi begitu. Geleng kepala gitu. Itu sekolah misteri. Keadaan begitu tu. Sebab lari daripada tempat nur, tempat hidayat, tempat yang Allah Ta'ala jadikan berkat Allah Ta'ala ataupun turun di situ. Petunjuk, hidayat, rahmat, keberkatan, ilmu bertambah, amal bertambah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila keadaan begini, mana semua dalam kegelapan, semua dalam ghaflah, alimnya, jahilnya. Jadi suruhan kita hari ini ialah supaya kita ni balik, semua sekali kena balik. Anak Adam ni kena balik. Hak alim ke hak jahilnya, hak yang bijak-bijak sana tu. Bijak laksana. Kita tahu bijak laksa tahu lah, kita cari laksa beras kan. Tu orang bijak kan. Orang bijak ni dia pergi mana dia makan laksa tu. Hak keluar api tu baru sedap. Dia ambil tuang kuah dia buah dari laksa tu. Laksa beras tu yang boleh keluar api tu, hak tu sedap. Hak tu dia bijak laksana.
Dari itu. Di kehidupan lahun wa laibun. Dia baca Quran pun atas dasar syahwat dan hawa. Lahun wa laibun. Bila orang baca Quran di atas syahwat lahun wa laibun, tuan-tuan sekalian, laknat Quran turun sehingga binasa habis manusia ni. Sebab apa? Sebab orang yang pandai baca Quran untuk main-main, untuk show. Al-Quran itu melaknat. Orang munafik yang baca Quran, dia pandai baca Quran, dia pandai tafsir, dia pandai qira. Tapi tafsir dia, takwil dia pergi kepada laibun wa lahun wa dinatun wa tafakhurun bainakum. Semua tip-tip patah yang cakap itu adalah syirik dengan Allah Ta'ala, bukan syukur. Zikrullah ni mula kita ni bersyukur. Zikrullah muzakara kitab Allah inda kulli masjid, dalam masjid dia kena ikut syarat tu semua tu. Kurikulum pembelajaran madrasah Allah Ta'ala dan Rasul itu di situ. Ini supaya kita clear balik ni. Pasal apa Tok Syekh tu selalu duk tutuh sangat pupuk ni pasal apa ni. Dia kata sesat. Dia kata ulama sesat, mufti tu sesat, profesor tu paling sesat. Dia tu orang yang betul ya. Nanti dia bakal kata begitu tu. Sebab kita ni dah berkurun-kurun dah tenggelam dalam mungkar. Ma'ruf zaman Nabi dah jadi mungkar. Hak mungkar zaman Nabi SAW tu dah jadi ma'ruf, terkenal. Itu mana kita dalam ghaflah. Manusia dalam ghaflah, alimnya pun dalam ghaflah. Mudah-mudahnya semua ittiba' syahwat, turut syahwat. Belajar agama pun ikut syahwat, bukan ikut sunnah sirah Nabi. Yang terbesar hari ini yang manusia boleh sesat ialah meninggalkan semua sekali sunnah dan sirah Nabi, adab Nabi, tertib Nabi, ilmu hal, ilmu Quran tu. Wa takunu fi sya'nin wa ma tatlunahu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna minhu min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Meninggalkan syuhud, amalan-amalan syuhud, perkara yang penyaksian agung, masuk dalam penyaksian agung Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ilmu kita pergi ke masjid, dia jaga wuduk tu ialah ilmu kita nak ucap syahadat kita ada betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tu. Nabi betul. Dia belajar ambil wudu, betulkan wudu hingga jadi mutahhirin. Itu dia belajar sunnah dan sirah Nabi. Duduk dalam masjid, masuk ke masjid, semua sekali belajar mahabbah, belajar iman. Belajar iman billah tu. Mereka kena duduk, kena ta'aruf, kena duduk sini, kena melihat sana dengan niat kasih. Jadi ikhwan fillah. Itu perintah Allah Ta'ala. Semua kena masuk begitu. Masuk ke masjid dulu, belajar tu. Sehingga semua dah jadi mu'minin billah wal yawmil akhir. Sehingga jadi muttaqin. Sehingga jadi mutawakkilin. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah yuhibbul ladhina. Kita jadi orang yang Allah Ta'ala kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puak yang Allah Ta'ala kasih. Belajar hak tu. Semua kena balik ke masjid, belajar adab sunnah Nabi sehingga semua jadi mukminin, kasih semua mukmin. Kalau tidak dia belum jadi beriman. Dia duduk setakat Islam saja.
Islam ni ada 70 kegelapan, 70 puak. 72 puak. La ni sampai 80. Dalam Islam tu 80 puak. Kita berdepan dengan puak tu hari ni. Mereka yang mengikut balik ke rumah Allah Ta'ala dan berpegang balik kepada ilmu masjid, perkara-perkara yang dibuat dalam masjid, perkara-perkara yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat dia dalam masjid, berzakarah Nabi SAW dalam masjid, perkara apa yang mengajar di khutbah, diwasiat oleh Nabi SAW dalam masjid. Balik ke situ. Siapa yang tak balik ke situ, maka mereka bersedialah untuk pergi kepada azab Allah Ta'ala. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Baliklah, cepat-cepat balik kepada Tuhan kamu tu. Dan Islam dulu dia. Sebelum datang azab. Sebab kita selalu ingat pantah. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Buat syekh, buat mora, buat doktor, profesor, ingat balik. Baca balik, baca banyak kali. Mengaji balik ayat Yahudilladzina amanu. Buat profesor, doktor, Maulana tu. Yang boleh jadi semua jatuh dalam kebinasan. Alimnya, jahilnya tadi ada. Sebab dia tak baca Quran, tak balik ke masjid, ke baca kitab Allah balik, belajar tawaduk balik, belajar kasih balik, belajar ingat segala nikmat Allah Ta'ala tu. Nikmat Allah Ta'ala tu cipta kita daripada nutfah kepada alaqah kepada mudrah, duduk dalam perut ibu, diberi pendidikan, lepas tu dikeluarkan daripada perut ibu kita, keluar telanjang, apa satu pun tak tahu, kemudian diberi pendengaran, penglihatan, kemudian dihiaskan dengan gerakan dalam hidup, bangun, berjalan, pergi sana, pergi sini. Kita kena duk ingat yang itu. Duk ingat perkara-perkara yang begitu, itu dipanggil tasbih. Bila kita ingat semua kita ni tidak satu benda sebab Allah Ta'ala yang tadbirkan kepada kita kan. Zalika taqdirul azizul alim kan. Allah Ta'ala bagi satu perkara itu di atas kebiasaan Allah Subhanahu. Keperkasaan dan alim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalika taqdirul azizul alim. Alam qadir. Takdir daripada awal dan daripada qadir. Allahul qadir mentakdirkan kehidupan kita ni, makan minum kita, kehidupan kita ni 50,000 tahun sebelum cipta kita. Itulah zalika taqdirul azizul alim, azizul rahim, azizul hakim, azizul ghafur. Kita tak belajar balik sifat dan akhlak Allah Ta'ala kan. Bila kita belajar dengan sifat aziz Allah Ta'ala macam dia, Inna Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inna Allah qawiyyun aziz. Allah Ta'ala sangat perkasa, sangat kuat dan perkasa. Bila kita mula mendengar kalimah sebut nama Allah Ta'ala untuk mana kita dah mula mempelajari akhlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak Allah Ta'ala dari seperti Inna Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah Ta'ala adalah sangat latif, lemah lembut, halus kebaikan dia tadi. Yarzuq mana Allah Ta'ala bukakan seluas-luas memberi rezeki kepada hamba dia. Itulah
akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang tu dia tak belajar ayat Allah Taala, dia tak belajar akhlak Allah Taala, tak belajar, mana tak belajar sifat Allah Taala, akhlak Allah Taala. Masuk ke masjid tu kena belajar tu dulu, sebab itulah ilmu manfaat. Bila hak tu dah belajar semua sekali, hak yang turut pada tu benda-benda ilmu kemahiran ni dengan sendiri ya jadi manfaat. Kalau itu yang tak dipelajari, mempelajari ayat Allah Ta'ala ditinggal, ribat di masjid ditinggal, maka semua tu hak yang duk bercakap agama, duk bicara Quran, Quran laknat dia. Quran laknat tuan-tuan sekalian. Ini sebab yang jadi begini pasal Quran laknat dah ni. Siapa yang pandai baca Quran? Tu doktor, profesor, ulama semua pandai baca Quran. Jadi orang ulama ni dia tak turut. Ulama akhir ni, ulama khalaf ni, dia tak turut ulama salafus salih tu. Maka dia tinggalkan perhiasan dan pakaian Allah Ta'ala yang nak dipakaikan kepada anak Adam. Libasut taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa tu, kamu kena duduk dalam masjid tu belajar takwa tu sungguh-sungguh. Lepas tu kena situ juga kena duduk berjihad, jahidu fillah, berjihad fillah, supaya kita belajar fillah, billah, walillah. Belajar tu supaya akal kita ni mahir dengan yang itu. Akal ni penuh dengan ayat-ayat yang ayat perintah, ayat izzah, keperkasaan, perkasakan diri itu. Izzah, aziz itu mana perkasa. Ya azizul azz, orang yang paling perkasa dan perkasa ialah orang yang membaca kitab Allah dan menunjukkan orang itu kepada bir wa taqwa wa tawadhu wa zillatun nafs. Siapa yang perkasa, kita kena jadi yang itu. Orang yang boleh membaca kitab Allah, orang yang boleh mengenalkan perangai dan akhlak Nabi dan ajak orang supaya berakhlak Nabi. Itulah aziz. Nak perkasakan diri. Belajar semua lengkap dengan ilmu, belajar sampai dapat PhD, masuk universiti jadi PhD. 16 tahun budak-budak duduk belajar kan. Nak sampai universiti tu 16 tahun. Belajar sekolah kurikulum. Dia lalu daripada sekolah Allah Ta'ala. Semua lari habis dah. Lari daripada Allah Ta'ala kan. Keluar daripada agama Allah Ta'ala berpuak-puak. Tinggal Tok Imam Tok Bilal dengan Tok Siak ya. Seminggu sekali kumpul ya. Seminggu sekali. Maka berkhutbahlah imam besar dia itu dengan baca ya Ta'ala. Nak sokong orang pungut cukai ya, bukan ada apa. Imam muda pula buat macam mana? Pergi sana, pergi sini, berjamaah semua sekali, lelaki perempuan pergi dakwah kan. Jadi imam muda. Dan imam tua pun dah teruk lah. Tak. Imam tua pun dia kena ayat Quran tu pergi kepada lahun tafakhur bainakum. Pergi kepada 6 perkara tu, nak menyokong 6 perkara tu. Orang yang pandai baca Quran di Jakib tu pun boleh kata semua, hampir semua dah baca mana-mana ayat, cari mana-mana ayat yang boleh menyokong.
Kan? Maka puak majusi Islam ni, dia pandai cari doktor dan profesor ni. Tu yang jadi mufti boleh tu. Doktor tu semua tu. Lah pula, mereka pun register pula nak masuk pilihan raya. Nak jadi YB. Dia tu majusi, otak dia majusi. Jadi doktor, profesor ni semua, otak dia tu, ilmu dia tu, ilmu majusi. Majusi Islam. Para bengkas, para menteri, besar menteri semua banyak-banyak tu, yang dia lebih besar daripada pejabat dia, daripada duduk dalam masjid, ribat dalam masjid. Itu Yahudi. Perangai inilah perangai yang boleh meruntuhkan agama Allah Ta'ala. Jadi saya tengok saya sendiri juga. Saya tengok, kalau saya ni masih dalam jemaah, duduk baca lagi, duduk dalam ribat, maka saya selamat. Kalau saya ni pandai bercakap, pandai bersyarah, tapi wuduk dah, main-main dah. Salat jemaah main-main dah. Segala perintah dah main-main. Tak ada dalam jemaah, tak ada dalam mana-mana satu 7 perkara tu. Mutahabin, tazawurin, tajalisin, mutabazirin, talaqin dalam masjid tu. Maka saya pun sesat. Tinggal majlis tu 3 hari saja dah sesat dah. Saya. Jadi kita tengok atas diri kita sendiri, kita duduk tang mana ni. Supaya kita jadi orang bijak. Kita ini duduk dalam ayat Allah Ta'ala ke apa? Ataupun kita tak tahu ayat Allah Ta'ala. Tilka ayatullah natluha alayka bilhaq. Wa mallahu yuridul malil alamin. Demikian ayat-ayat Allah Ta'ala tu, natluha alayka bilhaq. Kami membacakan ke atas kamu dengan benar-benar. Dan bagi tahu kepada bahwasanya Allah Ta'ala tidak pernah menzalim alamin. Suruh bertakwa tu. Jangan bertakwa ia dah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi jemaah dulu. Jangan ada pecah belah. Wadhkuru ni'matallah. Lepas itu menzakarah ni'mat Allah Ta'ala. Jangan ada berzakarah hanuhat ni semua sekali. Apakah ni'mat Allah Ta'ala yang besar kan? Sahabat-sahabat semua begitu. Bila sebut mana maksud ni'mat tadi, mereka akan berzakarah perkara yang itu. Anugerah Allah Ta'ala ni. Mereka melihat diri mereka sebelum Islam dalam jahiliah begini. Dan lepas Islam jadi begini. Jadi mahabbah, jadi ikhwan, jadi kasih. Zahir Islam tadi bukan? Tinggilah Islam itu dengan mahabbah, dengan pelajaran iman. Belajar iman mana belajar mahabbah, belajar tawaduk, belajar jihadun nafs. Kalau tak reti 4 perkara, orang itu jahil dalam Islam. Dia tahulah mana satu perkara yang Islam suruh. Islam suruh begini. Islam suruh begini. Ustaz-ustaz yang Islam menyuruh kita begini. Islam menyuruh. Islam tu macam rumah tau. Kita pergi ke situ, kita cakap, rumah tu suruh kita begini. Gitu. Islam mengajar umatnya begini. Islam. Pasal apa mereka ni? Tak mau Islam. Itu munafik menjaga. Nak beritahu kata, Islam kata begini. Islam begini. Munafik menyatakan tu. Betul-betul yang menipu. Makar wal khadi'ah. Dia tak Islam lagi tu.
Orang yang dah jadi Islam, orang tu selepas dia mujahadah fillah betul kena dia jadi orang Muslim, baru dia bercakap tentang Islam. Dan orang Islam, orang yang beriman yang sebenar, dia akan bercakap ayat Allah Ta'ala dah. Dia tak cakap perkara ikut otak dia sendiri. Dia takkan tahu ikut otak dia. Baca hadis, baca Quran pun dia tengok otak dia. Nanti saya tengok. Itu perangai iblis. Perangai majusi. Nak tengok dulu mana hadis sahih. Nanti saya akan tengok dulu sunnah yang sahih. Dia tu belajar Islam dengan majusi sampai dapat doktor filosofi itu majusi. Islam majusi. Mentawilkan ayat Allah Ta'ala itu dengan dunia tadi, untuk menegakkan dunia, bukan menegak agama Allah Ta'ala. Menegak Allah Ta'ala di lain. Dia ajak orang tu semua membaca kitab Allah. Fajidhu hatta yasma'a kalam Allah. Kita akan heret orang tu sehingga dia bersedia untuk mendengar kalam Allah. Itulah orang Islam, itu yang tunggu ustaz, profesor yang sebenarnya. Kalau bicara buat majlis tu nak masyhurkan diri dia ya, supaya dia ni dianggap apa tu tahu macam-macam lagi pula. Dah. Nak dapat pujian manusia kan? Itu dajjal. Itu majusi. Nak kemasyhuran, nak riasah, nak bahagian-bahagian, nak cari duit banyak. Dia jual tape, dia banyak duit tu. Saya kalau nak kerja nak buat tape dulu. Buat tape jual, cara jual, buat ni jual lah. Saya boleh dapat sekurang-kurangnya seminggu 100,000. Sebulan akan dapat 500,000 juta. Ni kerja bersyarat buat tape, buat makalah, buat jual ni. Duit banyak. Ya. Macam orang gaji 500,000 juta sebulan tak? 500,000 juta kan? Saya boleh dapat. Jual sana sini, tulis sana, tulis ya, bayan sedap. Saya mendapat teguran daripada Hakim Tirmizi dalam Al-Misal tadi. Bila saya ada buat paper tadi, buat makalah kemudian jual paper, buat kursus apa semua sekali ni. Satu paper dapat 20,000 kan. Bila sampai satu ketika hadir Hakim Tirmizi dalam majlis itu, Imam Tirmizi kata apa? "Woi, kamu nak jual ilmu aku lah." Bila itu. Maka saya berhenti kerja tu. Tu, kira 30 tahun dulu. Nasib baik teguran daripada atas tu Syekh tegur. "Hei, mu nak jual ilmu ku ke?" Gitu. Pasal kita kita jual dapat banyak. Satu paper 20,000, 15,000. Satu kursus tu. Buat 10 maka 20. Bab kan, bagi. Kumpul semua orang tu lepas tu. Bagi kursus semua kali. Itu kerja munafik. Dia kalau tak tegur begitu, kalau Syekh Abdul Qadir Jaili tak tegur, Hakim Tirmizi tak tegur begitu, saya lah jadi syaitan besar. Saya jadi chief dakwah. Dah. Jadi semua pendakwah ni kita boleh buat universiti pula nak didik pendakwah. Itu dakwah pergi mana? Semua dakwah tu pergi kepada jahim. Suatu itu dipanggil ad-du'at ala babi jahannam. Pendakwah ke jahannam. Dakwah dengan lagu, dengan suratan, dengan
pandai bercakap ni semua sekali, kumpul dengan kemasyhuran ni semua. Mereka adalah pendakwah, du'at ala abwabi jahannam. Sehingga puak tabligh tu bila dia tinggal amalan penuh ni, belajar kitab Allah, tak mengaji ayat, maka dia juga jadi pendakwah kata jahannam. Kalau saya ni tak balik kepada asas Islam, tak tahu asas Islam, tak balik kepada Islam, maka saya lah jadi chief. Dia boleh tinggi lebih daripada Iblis lagi tu. Iblis tak boleh apa kan. Saya punya tinggi makam jadi lebih 100 tinggi lagi daripada Iblis kan. Iblis pun kata kita tunggu dia pula. So saya macam tu. Jadi jabbar, ulama jabbar. Ulama terlampau, ulama sombong. Sebab apa yang dicakap oleh ulama jabbar ni, Iblis tengok, aku tak bagi cakap macam tu. Engkau kata begitu. Macam bila Fir'aun mengaku dia Tuhan kan. Ana rabbukumul a'la. Iblis tu lari gitu. Aku pun tak mengaku Tuhan. Kamu dah kata pada aku. Nah, Fir'aun mengaku bila mengaku diri tapi ulama besar ke, syekh ke, waliullah ke, semua sekali itu. Bila dia diayah dakwah diri begitu, benda yang bukan hak dia, nak menutup keburukan kejahilan dia tadi, maka diayah diri itu, mengaku diri sebagai salihin ke, ulama besar ke, muhadis besar ke, benda besar ni, menteri besar ke, presiden besar ke, tak, benda yang besar-besar, benda yang agung ni tu. Contohnya sekian. Itu adalah perkataan dan perasaan dan amalan-amalan hati dan akal orang tu mengikut amalan-amalan dunia. Itulah dunia. Hubur yasah, jeda dari kepala. Dalam kerja dakwah, apa yang boleh merosakkan dakwah? Hubur yasah. Gila dah jadi syurah, dah jadi Amir Islam, dah jadi hadrat, dah jadi hadraji kan. Itulah pokok tabligh mampus itu ya. Ayat Allah Ta'ala tak belajar lah. Dia suruh orang lain belajar ayat-ayat dia pula. Itulah sesat. Sesatnya Jumaat tabligh tu. Dah ni. Sebenarnya dah ni bagi Jumaat tabligh, dia bagi Jumaat dakwah. Dia kata dakwah je, lain tak ada. Lain cakap-cakap tak lah. 6 sifat, 6 perkara gitu. Dia cakap gitu. Gitu. Itu kebinasan dalam amal tu. Maka orang ni lah orang yang paling rugi sekali. Hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dzalika bi annahum kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa ahbata Allahu a'malahum. La nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan. Bila dia tak belajar, dia tinggal belajar ayat Allah Ta'ala tadi dan belajar ilmu akidah dia betul akidah dia sehingga dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala tu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Belajar khusyuk dan belajar takwa semua situ. Dia tinggal tu kan. Maka orang tu mereka ni akan ditanam keyakinan diri mereka itu bahawa mereka yang paling buat baik. Innahum yuhsinun an yuhsinu sun'a. Pasal apa yang jadi begitu? Zalika bi annahum kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Dia tak belajar kepada ilmu taqwa. Ayat Allah Ta'ala tu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu belajar bertakwa kepada Allah Ta'ala, belajar takwa. Waja'an lakum nuran tamshuna biha. Kami akan jadikan masuk dalam akal hati kamu nur yang kamu boleh berjalan di muka bumi sebagai orang mukmin. Khashi'ina lillah.
berjalan dalam bumi ini dengan khusyuk. Wala yastarun bi ayatillah samanan qalila, dan tak jual ayat Allah dengan harga sedikit. Main-main. Lahun wala aibun dah. Kumpul semua zikir, tasbih semua, buat ayat, buat tip nyanyi. Dah. Ingat azan tu, azan dalam TV tu. Dia primik azan di atas bukit mana tu. Dia azan Allah Akbar Allah. Yang tu panjang. 40 harakat. Orang awam, ustaz-ustaz, profesor lah ingat azan tu. Bagus, sedap. Tapi kita ahli kitab, kita tengok azan tu. Azan syaitan. Geng-geng tu syaitan. Geng-geng tu. Syaitan kan. Cuba tengok azan berbuat tu. Allah Akbar Allah. Allah tu jangan. Makruh. Tamtri dia panggil. Tak. Azan tu hak ya Rabbani, artis yang tu nyanyi lagu tu. Tak. Biasa dengar mawi azan. Ni dulu dia panggil mawi azan tu. Itu. Lepas tu dia ambil the set rocker tu. Duduk menyanyi dengan dia. Mana dalam gelap. Jahil nak alimnya dalam gelap. Sebab apa? Sebab mereka ni tak pernah pun mujahadah diri sehingga Allah Ta'ala keluarkan kegelapan dalam hati mereka. Macam mana nak keluar hati dalam kegelapan? Kena aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Kena amarah masjid dulu. Amarah masjid ni dengan 7 sifat. Sifat kejar tu. Mutahabbin, tazawirin, tajalisin, mutanasihin, mutabazilin, mutalaqin. Mutazawirin, mutawasilin. Itu dia amarah masjid. Itu sunnah sirah Nabi. Kalau masjid itu kosong dengan dia kena mana satu kena ada 8 perkara dulu. Mutahabbin, tazawirin, mutanasihin, mutabazilin, mutazawirin, tawasilin, mutalaqin. Duduk talaqi tu. Orang ni duduk talaqi yang ni, orang ni talaqi hadis, ni talaqi Quran, ni talaqi sifat, ni mendengar bayan. Mendengar bayan ni pun ini sebagai mutanasihin. Orang yang bangun bercakap tu dengan dia nak cakap agama, mana ad-dinun nasihat lillahi wa rasul li'atimmatil muslimin wa ammatihim. Membaca ayat Allah Ta'ala tu kepada siapa-siapa pun, daripada kepada raja kena baca. Kalau dia raja pula, dia jadi raja yang betul jadi ni, dia kena bangun baca ayat Allah Ta'ala kepada ayat dia semua sekali. Maka dia adalah raja yang hebat. Siapa pun tadi ni, perkasa seorang itu adalah dengan membaca ayat Allah Ta'ala. Kita perkasakan diri kita adalah dengan membaca kitab Allah. Sebab orang yang perkasa akhir zaman ni ialah mereka yang wal qailun bil kitabi was sunnah kasabiqin awwalin minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Itulah mazhab Sayyidina Maulana Haddad Tijani radhiyallahu warḍahu anna wa an jamil muslimin. Ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang yang diberi ilmu dan qaim, bangun balik baca ayat Allah, baca lillah. Bukan baca ayat tadi, cari ayat yang boleh betul dengan lawun wala'ibun wa zinatun tafaqur bainakum. Jadi orang yang duk tawil Al-Quran ni, tawil tiga benda ni, laibun ni, lahun. Itulah mereka yang mengambil agama lahun wa laibun. Tinggalkan manusia-manusia ni yang mengambil agama lahun wa laibun. Bila diajar pergi sembahyang, bila nadu ila salat,
ittakhadahu huzwan wa lahwan. Kita nak ajar dia suruh hidup dalam masjid, sembahyang balik ke masjid, dia kata main-main itu. Dia ajar kepada bengkel tu, dia nak keluar pada bank, dia nak pergi masjid. Nak pergi ajak Perdana Menteri tu, nak pergi ajak tun-tun yang ada tu, nak pergi bangun sab dalam sembahyang, nak pergi duduk masjid. Dia kira itu kira mission impossible lah. Supaya kita jadi balik orang yang muqimus salah. Supaya kita ni jadi rijal balik. Supaya setiap orang muslimin kita balik jadi rijal. Rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Mereka dah orang yang mereka ada sembahyang dalam masjid. Mereka ada harta benda bawa. Harta benda Osman. Unta yang bawa. Kafilah yang bawa pertama sama Madinah ada. Unta yang akhir di Kahirah ni. Itulah sifat rijal. Tapi tak sikit pun harta benda mereka itu menunaikan dia daripada ta'zim, membesarkan, mengagungkan syiar Allah, iaitu salah, sembahyang tu. Cukup orang tu menafik dan kufur dan syirik. Apabila satu orang tu diajak pergi sembahyang, dia pun tak tahu itu. Salah, pergi masjid, apa ada? Gitu. Aku pun ada ni, 3 sembahyang badan, pejabat dia besar kan. Dia punya surau ada pula, dia pun suruh, saya ada suruh, saya cukup semua surau kecil. Itu pejabat CEO bank hak Islam tu lah, hak kafir tak ada lah. Tak, kalau hak kafir tu dia buat bilik khas pula untuk mistress dia mari. Dia punya sekretari ada 18 sekretari kan. Satu bank satu sekretari tu, dia ada 14 bank. Mana dia ada tina yang jadi betina tu ada 18 orang. Jadi tempat yang central punya bank tu ada 18 bilik tempat suite. Untuk dia bila-bila hari yang tertentu nak dapat laporan daripada branch yang pertama nak mari. Itu kehidupan orang itu. Kehidupan bodoh kan. Dan yang itu nikmat tu banyak. Dengan main-main macam mudah lah dia kata. Mudah lagi tak boleh tobat lagi, kita nak enjoy tu. Benda maksiat ni dia akan bawa kepada sempit hidup. Jazaul maksiat al-wa'd fil ibadah. Ad-dhaif min ma'ishah, an-naqs fil ladzah. Lazat hidup tu akan dibuang, diangkat. Dia sedap sekejap lah. Cari 2 sekejap, sedap. Hari yang 3 ada azab dah turun dah. Sempit hidup dah turun dah. Kalau orang yang sembahyang sambil berlari, sambil berjalan. Sambil berniat. Niat sembahyang. Macam orang berbuat ilmu batin, dia sembahyang berniat. Ya, orang Syiah tu, dia Allahu Akbar tu sembahyang lah. Sembahyang Jumaat banyak-banyak tu. Tak ada. Syiah tu bohong-bohong lah. Mazhab dia Allahu Akbar kan. Allah Akbar tu kira sembahyang dia lah tu. Sembahyang hari ni Jumaat ni tak ada. Mungkin setahun sekali dia berkumpul. Besarlah kumpul dia. Sembahyang di pekan di Kum 3 juta sembahyang kan. Dengan sembahyang tu kena pakai satu orang speaker takbir. Takbir! Semua takbir. Ruku! Semua ruku. Tapi Jumaat dia sembahyang berapa? 3 juta orang. Tapi berderet dia tu kena orang bagi speaker. Satu deret ada 10 orang kan. Jumaat panjang kan. Bila tu imam takbir. Takbir! Semua Allahu Akbar. Lepas tu tengok imam dia dalam lubang tu. Bila tengok imam tu,
Rokok. Ni tukang bagi speaker ni. Dulu gitu je. Ni sah kan. Rokok. Sujud. Sembahyang atas tanah. Sembahyang mat sabu dengan dia punya mazhab. Lihat tu kita, kalau orang lala dia mana boleh sesat, dia orang banyak. Imam Ayatullah Ruhullah mana boleh sesat, depa dah betul. Orang ahli sunnah berjamaah ada apa? Mana orang ahli sunnah berjamaah ada boleh dalam negeri. Itu nejitnya kepala otak. Tok Guru nejit, Tuan Guru, Menteri Besar. Dia punya otak pahaman dia. Mula-mula dia faham Wahbi kan. Bila tengok Wahbi ni mana tak ada apa, tiba-tiba Khomeini Syiah naik, dia pun pi dia lah Khomeini, pi dia. Dia tengok saya Khomeini tak pernah tinggal sembahyang malam. Duduk rumah pun buruk. Tuh. Itu kepala otak tu. Benda majusi tu kena kurang. Orang yang faham Wahbi tu kena bertobat keluar daripada situ, balik masjid, balik belajar sunnah Nabi balik. Itu yang saya kata, semua ulama ke syekh ke maulana ke yang buat kerja agama macam lah ni, semua dalam jahim. Dia kena bertobat daripada situ. Parti syaitan. Itulah parti syaitan. Dua parti je yang ada. Satu parti syaitan, satu parti Allah Ta'ala. Itulah nak ajar ilmu siasat politik lah ni pada semua manusia ni. Nak ajar semua daripada Tok Guru, Tok Syekh, Tok Maulana, Tok Profesor, Tok Doktor, Tok ulama-ulama, guru-guru, mursyid-mursyid tu. Kita nak ajar balik. Saya nak ajar balik. Bukan nak ajar, nak bercakap balik tentang ilmu parti, kepartian, ilmu siasah. Siasah dalam kitab Allah tu, pokok parti tu. Wa minal ahzari man yankiru ba'duhu ba'dah. Dan daripada parti-parti tu, mereka tu bila-bila dia ingkar sama dia. Dia balas sama dia kan. Tak mengaji hadu ilmu parti. Surah Ahzab tu surah parti. Kepada orang yang jadi ustaz, maulana, syekh ni, dia mengaji pada surah Ahzab. Ilmu kepartian. Kalau orang lain lah ni dia dapat PhD dalam political science. Dalam itu semua boleh mengaji tu. Budak-budak pun boleh mengaji. Orang tua boleh mengaji. Tak. Cikgu pencen cepat faham lagi sebab dia dah guru lama. Cakap sikit dia nampak lalu. Tak. Jadi ayat Allah Ta'ala ni kalau kita baca betul-betul baca akan dapat lihat. Oh, ni parti Allah Ta'ala. Tapi kena baca banyak ayat. Kalau baca inna ulaika hizbullah, inna hizbullah minal muflihun. Tak baca ayat awal tu. Dah baca paling ayat awal tu. Dia kan nampak diri dia. Buat parti kata dia lah hizbullah, dia lah parti Allah Ta'ala. Tak. Wah, dia parti penyembah syaitan. Dia tak tahu dia tak salah kata dia sembah syaitan. Itu dalam parti kan. Tahu. Dulu Haji dia cakap, dia kata UMNO Tauhid. Dia tahu, dia bapak tahu, dia lupa. Tak nampak dia kan. Itu kira apa parti itulah, kita tak berdiri. Saya dulu parti itu, saya member semua dulu. Nama saya ada. Dalam UMNO pun saya ada. Cuba tengok member dalam UMNO kan. Biasa masuk juga bayar RM1 dulu ni. 40 tahun dulu. Dalam parti PAI pun ada juga. Tak, saya lama punya member. Kalau ikut tahun tu mungkin saya dia dah sampai tahun dah tau. Saya dah dapat semua. Tan Sri, Tun Datuk Seri, macam-macam dapat lah kan. Saya lama lah kan. Tapi bila kita mengaji bila kitab Allah ni, kita dapat melihat hanya dua parti saja yang Allah Ta'ala sebut. Satu Hizbullah, satu lagi Hizbul Syaitan.
Itu pun nak belajar situ, dia kena belajar dalam Quran, belajar Quran dalam masjid. Tu baca Quran daripada ahli Quran. Bukan kita ni tak pernah jadi Quran, kita tahu kita boleh baca. Kita pun kata kita ahli Quran pula. Kita jadi imam pula. Imam Syafi'i ni tak boleh pakai dah. Lama dah. Imam Syafi'i dia mujtahid, saya pun mujtahid. Kata Profesor Dr. Asri. Lah dia jadi pensyarah di USM. Lepas tu mampu dia tak, kita kata dia Wahabi. Oh, mana Wahabi? Kita lah ahli sunnah yang sebenar. Ahli hadis sahih. Puak ni semua puak haliqatuddin. Dia nak pancung agama. Dia tukang cuku. Orang nak belajar amal sunnah mana? Mana hadis sahih. Mana ada sebut dalam Sahih Bukhari lah. Gempa kita apa tak tahu. Bila kita nak amal sikit, pasal apa tak tanya, dia dah tahu tu, dia nak tengok tu ada dalam Sahih Bukhari kita. Itu perangai orang Wahabi. Fahaman orang Wahabi. Dia tak baca pun. Tak. Perangai-perangai ulama-ulama ni yang menyesatkan kita tentang Islam. Semua kira sikit lagi. Macam dalam PAS tu. Siapa yang menyesat orang tu sikit lagi? Sikit lagi ni puak parti PAS tu, dia pegang serban janggut, serban janggut ni Aziz tu. Ni Aziz dengan Haji Harudin tak nak janggut. Mungkin janggut Harudin tak boleh. Izin. Supaya dia doktor kan. Tuan Guru Doktor Profesor Harudin. Ini mungkin mengumpat tuan-tuan nak beritahu ini. Orang fasik kita boleh cakap sebut nama dia. Fasik mana orang tu keluar daripada sunnah sirah Nabi. Orang yang dalam sunnah sirah Nabi kita tak boleh cakap. Orang beriman dia tetap dalam sunnah dan sirah Nabi. Duduk bangun dia berjalan, berkawan dia, berparti dia sini dalam sunnah sirah Nabi. Mana-mana parti. Kalau UMNO tu berlalah dia tukar semua kepada sunnah sirah Nabi masjid. Kita jadi orang ahli UMNO dengan sendirinya kita dah jadi ahli UMNO. Kalau UMNO tu lah dia pakai masjid boleh, dia pakai duduk macam kita duduk buat ni. Dia pakai duduk lagi kita baca kitab Allah semua, mufti dia, ulama dia semua masuk masjid, belajar sunnah sirah Nabi, belajar ambil wuduk lain, belajar soal lain, belajar kitab Allah. Kita pun jadi sendiri jadi. Itu pasti Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala tu orang yang berkumpul siang malam di masjid, duk jaga saf, duk jaga wuduk, duk jaga bangun malam, kemudian bagi makan jamuan, buat jamuan yang besar-besar, bagi makan orang miskin, orang yang lapar. Itulah orang pati Allah Ta'ala. Dan mengucap salat Nabi. Itu penting. Kita akan zaman itu khas. Orang yang menginfak dan selawat Nabi SAW. Itu khas dalam khas. Akhir zaman kita. Orang yang والقائلون بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. Orang yang qailun bil kitab was sunnah saja. Sebab lain daripada itu, Islam sebelum itu mesti dikotori oleh pokok ni. Pokok yang salah muhlikat, tiga perkara yang membinasakan umat Islam ni, binasa amalan kehidupan dia tadi dengan sebab tiga jenis manusia. Syahun muta', kepala kaum yang tadi ni, ulama ke apa kepala tadi yang ditaati, dia itu bakhil. Dia takkan belanja. Yang kedua, hawa muttabi', pakai yang gila, nak jadi yang berhormat, nak jadi kepala, nak jadi tuan, nak jadi datuk, nak jadi Tan Sri, nak jadi tuan ni. Ini dipanggil hawa muttabi', penyembah hawa. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'u bi nafsi. Seorang tu dia ujub dengan diri sendirinya. Dia melihat dirinya nak baik, dia melihat dirinya tinggi pada orang lain. Itu tiga jenis manusia. Itu orang yang penyakit hati. Ustaz dan ulama dan dalam penyakit hati ni, penyakit ni dia kena kepada ustaz ulama.
Orang jahil tak kenal. Siapa yang jadi nama sikit dah ustaz, dah syekh ke maulana ke, jaga penyakit ni. Syaitan takkan tinggal orang ni. Cari pun syaitan takkan tinggal. Iblis takkan syaitan. Pergi balik. Dan pergi tanam sifat tu. Sifat yang kita minta doa waktu nak sembahyang tu. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin min hamzihi wa nafsihi wa nafkhihi. Ditiup dalam hati kita tu. Hamaz, sakit gila ni. Laun walaibun ni. Itu hamaz. Wailul likulli ummatin lumatah. Perangai dan akhlak tu dalam hati kita. Nafas, waswas. Waswas dan syak kepada ayat Allah Ta'ala. Syak kepada janji Allah Ta'ala. Sehingga menjadikan orang tu buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, itu adalah perkara yang paling buruk sekali. Dan yang ketiga, nafak. Nafak tu mana ditiup. Dia akan tiup dalam hati orang tu sifat takabur, besar diri. Dia tiup. Kita masuk tandas tu. Kita dalam tandas tu. Kita masuk dengan tidak ada adab. Tak jaga adab Nabi SAW kan. Sunnah Nabi. Doa tu tak baca. Oh. Syaitan tu akan duduk atas kepala kita. Dia kencing dalam otak kita tu. Dia kencing dengan berak dalam otak kita tu. Keluar jadi lahwal hadis. Rinjisun najis syaitan. Tempat dia duduk tanam perangai-perangai ni. Dia tanam perangai akidah-akidah. Majusi, Nasara dan Yahudi. Maka kalau kita ni ulama ataupun kita meringankan ada bertaharam, doa-doa tu kita tak bawa, tak baca kan. Wirid-wirid yang menjauh daripada kejahatan syaitan kita terbaca. Tuan-tuan sekalian, kita adalah kita meninggal perkara yang besar iaitu doa. Orang yang bermain doa ni, meringankan doa ni, maka orang tu adalah ahli jahannam. Kita kena doa. Nabi SAW tinggal doa 400 doa. Mari Pak Wahabi kata Allah tak biar doa. Doa. Penuh bentangan, jangan tuan pun sikit je. Itu adalah majusi. Kita mengaji kitab Allah. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang istikbar, orang yang besar diri. Alladzina yastakbiruna an ibadati. Mereka-mereka yang sombong diri, merasa kaya, tak payah berdoa kepada aku, ibadah kepada aku, tunduk tazuk kepada aku. Orang ini akan masuk jahannam. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasuk dalam jahannam itu dengan keadaan hina habis hina. Di dunia hebat, ya tu, doktor, profesor dunia. Tapi puan ni, kalau doktor profesor ni tuan-tuan mestian 99.9% orang tu adalah otak Yahudi. Kalau ada 1000 orang, 999.9 above 1000. Ni orang nega mai tahu ni tu. Orang nega lain tak tahu. 999.9 ada puan lagi. Lebih above 1000. Maka 99.9 jadi otak orang doktor, profesor ini semua Yahudi dan Majusi. Mana kalau 1000 orang tu, seorang yang akan selamat. Doktor, profesor tadi ni nak selamat daripada kemajusian, pengajian Islam Majusian, Yahudiah jadi ni. Hanya satu orang dalam 1000 orang doktor dan profesor.
Itu yang saya tengok tuan-tuan sekalian. Itu yang sangat dua attack orang yang ada benar tu supaya dia bertobat, dia kembali kepada Allah Ta'ala, kan? Sebab buat ni semua ni kehidupan dia adalah sembah taghut. Dia kena jauh daripada sembah taghut dulu. Duduk belajar tu. Satu orang baru ni dia dah ambil PhD, dia pergi hutang Alung dia kejar dia. Dah hutang 5,000, dah lama-lama dia jadi 30,000. Alung sekejar orang tu, baru dapat PhD. Betul dia hutang lebih buat PhD. Ni mampu kata. Dan berapa banyak yang bila dapat PhD dah bankrupt. Tu, orang jadi doktor. Mana ustaz-ustaz lah, syekh lah ni, tu gila nak jadi doktor. Supaya masuk dalam show tu, tersebut nama doktor, profesor. Inilah pupuk yang masuk dalam hadis Nabi SAW, Al-Quran. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Mereka yang dihiaskan dengan buruk perangai dia tu, panggil profesor, doktor tu semua tu panggil buruk, tetapi dia akan melihat dirinya baik. Dia lebih pada Allah. Semua perangai Yahudi, Majusi tu dalam otak pun buat ni semua. Nah, itu. Tobat daripada belajar yang itu. Lepas tu, Nabi belajar di mana? Belajar balik wudu, ambil sembahyang. Dia tengok tempat mana yang sekolah masjid tu ada, sekolah masjid tu ada 24 jam pelajaran. Duduk situ, tak ada tempat lain. Lah kita yang buat 24 jam kan. Oh, Sri Betaling kan ada mereka buat 24 jam. Tapi mohon sebenarnya. Dia tak baca kitab Allah, dia baca lain. Saya ambil tunjuk pada satu Maulana tu. Lama dah lah, 10 tahun bertunjuk juga ni. Belajar apa ni. Maulana dia kena baca ni. Mengajar ni. Dia pegang tengok kita, dia buat kita. Itu Maulana yang tu di Sri Betaling tu. Tu kata puan ni bodoh. Tarik syaitan dalam otak dia semua. Nampak dua hebat lah. Hebat daripada dulu kita yang nak bina cerita tu. Saya nak duduk pergi usaha dengan pejabat agama dan dapat tanah. Lepas tu nak cari duit pula. Buat macam cerita tu. Bila kita dah buat dialog dah mari cikgu pencen ni yang jadi syurah tu buat fitnah hingga perempuan ni lari tu habis tu. Lepas tu ambil Zaid tu tak faham tak ada apa tu. Dia jadi tauqir masjid tu pula. Ini kerja politik Sri Betaling. Itu berapa lama tu? 20 tahun dah. Dia buat kerja macam tu. Dia tipu air 24 tahun. Tipu air kan? Tak bayar air tu. Air tu pokok syurah pula. Dia selalu pergi oleh telang mana tu. Beli air. Tu. Yang mati benar tu. Dia tu yang tukang curi air. Air pipe masjid. Air pipe di Masjid Sri Betaling tu berpuluh tahun bawa air free je. Tapi kalangan syuro dia tu dia negakan jadi air ni pas pergi mana kilang belah mana tahu. Dia jual ke kilang tu, dia ambil duit. Sini tak dapat free. Berpuluh tahun tak bayar air, duit air. Tu kufur yang dalam Sri Betaling tu nak beritahu semua. Ya. Kubur syirik dan murtad semua penuh. Kalau pergi duduk dekat tu lah. Pergi tengok dia, belajar ni. Ni lama dah berlaku lama dulu. Jadi puak ni pun dia kena bertobat juga. Kelakuan mesyuarat dia pun, dia sembah taghut juga. Nah, dia kena belajar balik. Dia kena belajar balik. Tapi buat dia tak boleh. Tak boleh ajar dah. 3 kali kiamat pun tak boleh baik puak ni. Saya dah buat keputusan dah. Puak jenis tu 3 kali kiamat pun tak boleh ubah perempuan ni. Sebab kebelah otak dia pada cap baik dah. Inilah perempuan Maulana Abang Menazul semua. Dia musuh kepada Tariq Khatijah ni. Ya. Mat Kadir lah ni duduk di Jitra. Duduk di dekat langgang tu. Dia pun
Betul ya. Itu mengaji di Lucknow. Mengaji di Bandung, Lucknow, semua jadi Wahabi, jadi habis. Dah lama. Dia benci pula kepada. Dia benci saat ni, dia benci kepada asas Islam. Dia masuk balik perangkap-perangkap, terkeluar daripada asas Islam. Hubbu ashabir Rasul dan hubbu ahli baiti. Asas Islam ni, Islam yang asal dulu adalah mereka yang kasih kepada sahabat Nabi dan ahli bait. Siapa yang tak tahu asas ni, maka orang tu mesti dah terperangkap dalam lahwal hadis. Qaul ad-dur. Pengajian qaul ad-dur. Innakum fi qaulin mukhtalif yufagu an kullu man ufik. Qadal kharrasun. Qadal kharrasun ma'ana tu lanat Allah Taala pada mereka yang duk mainkan ilmu-ilmu yang terhias cantik. Habis. Tak masuk tarekat habis. Tak masuk tarekat mana-mana habis. Dia terkeluar daripada sunnah-sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang paling beruntung kepada kita, kita ni jahil, kita menjahil, kita pun tak tahu banyak juga. Bukan kerana kita tahu semua kan. Tapi Allah Ta'ala bagi perkara yang sedikit tetapi tepat. Kita balik berada di atas sunnah-sunnah Nabi. Kita ikut balik wasiat Nabi SAW. So, baca balik kitab Allah dan ittiba'. Baca kitab Allah, ittiba'. Sebab itu cara Nabi buat dulu. Ittaqullaha haqqa tuqatih tu. Itu lah. Wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allaba baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu dah pembentukan Jumaah masjid. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itulah perkara yang telah diberi bayan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. La'allakum tahtadun. Pasti kamu akan dapat hidayat kalau kamu berikut cara yang itu. Itu faham bahasa Badui lah. Dah. Ke bahasa ulama-ulama hebat tu, dia terjemah betul elok kan, bini-bini kan. Macam Ustaz Hadi tu, dia baca pandai dia, tebuk tu, tepat elok tu. Saya ni tak macam tu. Saya baca ikut Badui. Cara Badui bercakap. Balik Kedah, balik Kelantan. Kan? Duk balik Kedah elok tu, balik Kelantan pula. Pasal babi dia Kelantan. Cara Badui. Ikut Badui ni, cara Badui ni, Allah Ta'ala maaf banyak. Kalau kita rasa kita Badui kan, bila-bila merasa kita ni Badui lah, maka kita silap banyak pun Allah Ta'ala maaf. Kalau kita jadi, ni foto straight ni jaga. Foto straight ni jangan silap sikit tu. Silap sikit dia dapat denda Allah Ta'ala tu. Kita ni banyak silap tak apa. Tu untung jadi Badui tu. Jangan mengaku kita alim lah. Mengaku alim ke amal ke hadir ke besar ke. Mengaku dah jangan kena. Kita mengaku kita Badui. Memang kita Badui. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wa yawmil akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah. Wa salatul rasul. Kita tetap Badui. Kalau orang kata kita ni betul saya juga apa makam tinggi ke. Jangan nak tipu aku. Tak hati depa tak boleh kelentok saya kan. Pasal apa Allah Taala begitu engkau tu Badui. Engkau tu baca Badui hari-hari tu baca Badui. Tu engkau lah tu. Tapi kamu buat kerja infak dan selawat Nabi. Dia beriman dengan Allah dah hal kemuliaan. Yang boleh jadi kita ni keluar daripada kebuduan, keburukan jadi Allah kerana kita beriman dengan Allah dah hal kemuliaan. Mana kita duduk dalam masjid bertahun-tahun. Duduk jaga salat bertahun-tahun, duduk menzakarah dalam masjid bertahun-tahun. Duduk makan di masjid tu bertahun-tahun kita tu. Berpuluh tahun dah. Saya dah 50 tahun. Duduk kerja kira masjid, makan di masjid, jaga yang itu tu. 50 tahun. Duk baca Quran pagi petang 50 tahun. Duk mengaji hadis tu dah 50 tahun dah. Tak berhenti-berhenti lagi duk mengaji ya. Pun tak alim-alim kan. Lagi mengaji lagi banyak jahil. Tak mengaji-mengaji tengok jahil lagi. Oh dia mengaji lagi tahu kita jahil banyak. Mengaji lagi-lagi bila sampai dekat-dekat tengok ada 1000 lagi dia di belakang tu. Syaitan Korin ada 1000. Dia nak menyesat kita tu. Silap kita patah sikit, 2 patah put.
tumbang kita. Dalam kita berasa sikit macam berasa syok sedikit ke. Kita dah murtad. Murtad daripada qurbah lah. Dia tenang keluar daripada qurbah. Medan qurbah lah. Medan afdal. Jadi itu. Jadi kita lah ni, kita berada di medan mahabbat wa syukur, medan afdal. Dalika fadlullah. Fadlul Allah Ta'ala. Itu dah daerah Qutubiyah. Daerah kebaikan yang mereka ni Nabi pun bukan, syuhada pun bukan, tapi mereka ini mendapat pangkat yang tinggi, member di atas arash. Mereka bukan Nabi, mereka bukan syuhada, tapi mereka ni main di mana? Apa buat dia tahu? Nabi-Nabi dan syuhada pun, heran dengan kedudukan hari kiamat. Ubah-ubahnya orang mutahabin fillah, misal fil masajid. Hak yang papa ke dana yang dalam masjid tu, yang duduk masjid juga tu, dia jaga aman. Itu pun, itu besar tinggi dia. Nabi-Nabi pun heran. Ya. Majlis kita ni, dulu keluar dulu 10 hari dulu, kumpul lah segala 124,000 Nabi-Nabi dulu, boleh duduk dalam majlis. Waktu kita muzakarah asma, ayat apa semua sekali tu. Mereka duduk tengok heran. Ada lagi orang macam ni. Dia kata gitu. Tu Nabi-Nabi tu. Pernah Nabi-Nabi. Orang jaga gaib semua mari. Jemaah kita ni. Tengok zahir tak banyak. Tak apa sikit. Tapi orang lain. Saya punya kawan dia jaga gaib. 4,000 ada dalam dunia. Dia jaga gaib. Kita dia jaga hadir. Kita yang duduk dalam masjid ni. Autadul masajid ni. Yang berkawan para malaikat. Yang malaikat pun tolong buat kerja kita kan. Inna lil masajid autadan tashabuhumul malaikah. Malaikat kerja. Kalau depan ni ada kerja apa, malaikat tu sempurnakan kerja kan. Jadi majlis begini dihadiri oleh semua arwah-arwah Rijal Allah Ta'ala. Sebab kita majlis satu-satunya beres kebaikan. Dan majlis kita juga diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai jamaah dia. Itu berita gembira daripada Nabi SAW kan. Hanya satu yang ada jemaah Nabi SAW. Ada jemaah kita dulu lah. Saya dapat berita gembira sebab lama kita ni duduk santai di masjid saja kan. Maka dia memberi makna yang sangat tinggi kepada, menjadi kebanggaan pada majlis para malaikat dan para roh anbiya. Sini kita orang tak tahu kita sini. Tapi di langit kita adalah masyhur. Tapi kita jangan sombong lah. Kita tak ada nak sombong sebab kita tahu kita jahit tukir lah. Allah Ta'ala tutup yang itu. Kalau Allah Ta'ala buka semua kelebihan bayi nampak orang tu semua dia. Tak tulis tempat ni. Zaman Sarah ni tak tulis nanti. Kita pun tak boleh buat apa-apa kan. Mari tak balik. Detik saat tu naik. Detik. 1 jam. Lu detik kebaikan tu. Akaun masuk banyak sangat. Sebab mendekat pun penat. Nak tulis kan. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Malaikat, 70,000 malaikat tu tulis kebaikan hingga hari kiamat kepada orang tu. Baca sekali ya. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Itu pun salat tu. Tak selawat hari lagi. Tak salat Fatih lagi. Salat Fatih habis ya. Itulah makna wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Kita ada baca Al-Qari'ah selama ni, itulah kita dapat bahawasanya jemaah kita ini duduk dalam wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Mereka ni akan sedia dengan 'ishatin radiyah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah. Rupanya orang jadi Hizbullah ni dia kena baca surah Bayyinah dulu.
Dia kena dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Baru dia kata ulaika hizbullah. Ubah lama-lama kita belajar pati Allah Ta'ala ni. Dah puluh tahun kan. Itu dia bercakap itu juga. Dah puluh tahun dah saya duduk bercakap Yasin. Cakap Fatihah tu juga lah. Dia baca takatib tu juga. Dia baca qari'ah tu juga. Tuhan tu dia baca ayat Allah Ta'ala kan. Tak jemu-jemu kita dia baca kan. Nah jadi itu. Saya kalau baca, sekali baca, dia terbuka satu. Sekali baca, dia terbuka. Sekali baca, terbuka. Terbuka, habis. Sampai pertama, kedua, tiga, sampai tujuh. Begitu. Sekali baca, sekali tafsir ayat, datang perkara yang lain. Ma'rifah hal lain pula. Dan begitu. Sebab itu, tak jemu dia baca ayat tu juga. Nah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kita. Sebab kita mengenal hari Allah Taala. Hari qari'ah, hari zalzalah, qari'ah, hari adiyat, hari takasur. Kita duk pelajari ayamil fazakirum bi ayamillah. Beri peringat mereka tentang hari-hari Allah Taala. Mana hari dunia, mana hari Allah Taala. Hari Allah Ta'ala ni lah. Kamu buat satu kebaikan, Tuhan ganda, Allah Ta'ala ganda kebesaran dengan kemuliaan dia 700,000. Kata kita berada Allah Ta'ala. Kalau kita berada di akhirat, tak ada. Sebab akhirat, hari kiamat tu hari kita. Hari tu dah hari raya kita. Dia nak berehat daripada amal. Salah satu daripada akidah kita yang besar adalah kita menjadikan hari raya, hari kiamat hari raya kita. Hari kita yang angkat diri yang berhormat. Ahlul Aiz wal Karam. Ahli tuan-tuan, ahli masjid ni semua ni akan diangkat, akan diberi pangkat. Ahlul Karam. Ahlul Aiz wal Karam. Nah. Jangan ingat, kita duduk masjid ni, kita ni tinggal masjid. Kita benar jadi yang berhormat juga, tapi yang buat akhirat. Kita nak kumpul suruh parlimen tu, hak tu lama-lama dalam parlimen saya akan dibaca ke situ tu. Siapa yang nak jadi yang berhormat akhirat pula? YB itu. YB di dunia ni yang bodoh dan menipu ya. Dia bodoh tapi dia menipu. Mencuri, menyamun. Tu semua YB tu semua yang bodoh. Mana nak galai orang macam nak ditipu orang kan? Kita sebelum mati bagi dia dengar sikit, kita nak tawarkan siapa di antara Tan Sri Datuk Wabi lama baru ni yang ingin, yang berminat nak jadi yang berhormat di akhirat, maka dia kena main duduk sini 20 hari 20 malam, terus dia akan menjadi yang berhormat akhirat. Dah bagi offer juga tu, raja-raja tu. Jadi action pakai tengolok 25 itu kemudian bawa Rasulullah 3 itu. Apa nak ada kata tu? Umur dia habis. Raja Kelantan, raja tu tukar Ismail kan. Dia kena pencin juga raja baru pula. Dia betul itu juga. Apa yang boleh buat? Kalau dia duduk sengit, dia tu baik dia sengit dengan kita ni. Dia 3 hari 3 malam dia tulis Allah Ta'ala lagi. Ampun dosa dia bagi jadi raja yang akhirat tahu. Kalau dia tahu kan, tapi dia tak tahu kan. Kita tapi bagi tahu dia pun tak berapa berani kan. Nah, itu rugi lah. Rugi dengan terpedaya dengan tiba dunia ini. Sedap sikit, nampak sedap, syok sikit, nampak gitu. Dah. Tu jadi bobot yang lama-lama tu. Tengok dalam politik rumah tangga mereka. Pergi tengok Mahathir dalam rumah tangga dia macam mana. Anak-anak dia macam mana. Semua jadi hantu syaitan kan. Semua orang tak ada agama punya. Semua pergi tengok pula. Tengok anak menantu adalah berdiri. Apa jadi? Pergi tengok lah. Itu semua nampak zahir, nampak hebat kan.
dalamnya semua tai. Dah campur habis agama semua sekali bukan. Kita duduk jauh kita tak nampak. Kalau kita berkawan dengan dia, berjalan dengan dia, makan dengan dia, kita tahu apa orang dia. Dah. Jadi itu. Jadi dia nak buka tengok benda tu, jangan terpedaya. Fala yaghurrannakum wala yaghurrannakum allazina kafaru bil bilad. Jangan kamu terpedaya dengan perubahan orang kafir. Orang dah buat kufur. Dia orang Islam tapi dia buat kerja kufur. Kufur mana lupa Allah Ta'ala kan? Dia ingat hawa syaitan semua lagi. Dia ingat parti dia. Macam mana anda berinam parti? Nah. Macam mana anda beri orang semua sokong dia kan? Dia fikir hak tu je. Itu cuma syaitan lah tu. Orang ni semua akan rugi. Nak beritahu ke mereka tu bahasanya pelaku pokok parti semua berakhir dengan kerugian. Dalam kesempitan hidup, dalam macam-macam lagi. Dia nak keluar daripada kesempitan hidup tu, dia nak keluar daripada keluasan agama Allah Ta'ala. Bumi Allah Ta'ala ni. Langit dulu bumi parti tu. Parti mana? Parti syaitan. Kalau parti luar dari persatuan pertubuhan, semua syaitan punya. Tak ada persatuan Islam kan, dia syaitan punya. Yahudi punya, prosedur. Organisation, association, semua Yahudi punya. Syaitan punya. Jadi orang dalam parti itu, dia semua syaitan. Melainkan yang tinggal daripada parti yang itu, وَلَذِينَ اتَّخَذُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُوهَا أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُ الْبُشْرَى. Balik ke masjid. Jadi parti Allah Ta'ala. Jadi parti, satu puak macam mana, dia kena jadi فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Kita nak suruh kepada orang beriman Islam dalam parti PAS tu. Ya alladzina amanu. Juga dalam UMNO tu. Ya alladzina amanu. So, zaman tu orang UMNO lebih dengar sikit sebab bunyi dekat-dekat nak jadi macam UMNO kan. Ya alladzina amanu itu orang UMNO lah tu. Dulu kita tahun 30 tahun ada kempen tu kan. Bapak ustaz-ustaz dalam UMNO kempen orang ni kata, ya alladzina amanu. Illa alladzina amanu tu orang UMNO lah tu. Wal asri. Itu orang Datuk Asri. Tapi khusri duri. Illa alladzina amanu. Mereka orang UMNO. Itu cara kita kempen tahun 30 tahun dulu, 40 tahun dulu tu. Ya, kempen pasti. Baba Leong, Baba Leong apa yang mah. Dia pun baca wa tasimu bihablillah jami'an MCA. Kulit. Dia pun baca wa tasimu bihablillah. Wala tafarraqu. Mampu. Saya pasal tu duk jaga Datuk Asri, jaga petinggi dia jadi yang berhormat Kuala Nerang. Pokok senang kan. Mampu. Semua tu. Semua berjit paut. Bila tengok lah baru tahu bahawa puak ni semua penyembah paut. Itu kena tinggal. Itu saya bagi petua pada orang-orang parti PAS tu, dia kena tinggal dulu. Cara buat parti dia tu balik jadi parti Allah Ta'ala. Selagi dia tinggal situ, mati situ, dia mati kafir. Kalau parti-parti mana pun, kalau dia tak balik tinggal yang tu, dia main dulu masuk parti Allah Ta'ala balik, syafaat taubat balik, selawat Nabi balik, macam kita buat lah. Kalau kita ni parti Allah Ta'ala. Jemaah Tijaniyah, Ahmadiyah Muhammad Tijaniyah ni adalah Jemaah satu tarakah najat, tarakah pelepasan daripada segala azab Allah Ta'ala. Masuk dalam parti ini, parti Allah Ta'ala. Dia parti Allah Ta'ala. Nah, Ahmadiyah Muhammadiyah ni hanya satu parti Allah Ta'ala yang boleh pakai lah. Tak masuk parti ini, tak akan selamat. Dia dengan turunan dari cucu dia tak selamat soal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dengar, kita sendiri dengar. Saya dengar apa yang saya cakap. Saya nak cakap, saya dengar saya dulu. Belum tentu dengar, saya dah dengar apa yang cakap. Maka bukan untuk orang juga, untuk saya juga. Sebab saya pun dalam tu.
Nak curi katakan kita dia bukan betul. Itu kena tipu Qori. Qori kata, kamu alim besar dah. Kamu dah maulana besar dah. Tak payah lu dengar dah. Tak payah lu mengaji kita balik. Tak. Hadis Nabi itu, orang ilmu kitab, dia ada 7 lebih makna. 7 batin. Semua hadis Nabi. Bukan main-main. Kitabullah ada 7 lebih. Mungkin lebih lagi jumpa lebih kedua, ketiga, keempat. Dan saya nak mengaji lah ni. Baca satu peringkat sampai makna. Dia akan terbuka sampai 6, 7, 8, sampai 20. Hampir sampai 70. Begitu. Jadi mana Allah Ta'ala. Kita semua dapat berusaha mahirkan kitab Allah. Sehingga kita boleh mencapai makam tu. Makam qurbah. Semua boleh. Yang jahil sekali kalau belajar betul-betul kan. Dia belajarlah, dia dengarlah, ingatlah dan bangun buat kerja. Cepatnya, express boleh sampai qurbah. Boleh sampai depan Allah Ta'ala kan. Itulah tujuan dakwah. Supaya orang balik dalam sahab, dalam ini, balik kepada sirat dan membaca balik kitab Allah. Pelajari balik kitab Allah. Dulu kita baca tak boleh pakai. Dia lepas masuk dalam masjid, belajar kitab Allah balik, belajar ayat Allah Ta'ala balik, belajar makna yang lebih pertama, kedua, ketiga sampai 7. Baru boleh pakai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ingat pada kita lah. Barakallahu lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi.